untuk kita bantu buat saya makan. Tadi saya ada seorang klien. Dia ni agak ketakutan sikit lah. Bukanlah ketakutan, dia macam agak berjaga-jaga. Kita faham. Okey, ada scammer apa semua lah kan. Okey, cuma kita nak bantu bila buat saya makan ni kakak abang secara percuma je. Secara percuma. Paling tinggi pun kakak abang kena invest. Paling tinggi pun kakak abang kena invest. Invest beli situs report je. Lain tu kita buat saya makan. Percuma je. Okay, so kalau nak buat saya makan ni dengan Amy lah, dengan Amy ataupun team Amy dekat Dev Guru ni, InsyaAllah tak ada isu. Sebab apa kita nak buat saya makan je. Kita pun tak minta kad pengenalan kakak abang, kita just minta payslip, kita just minta situs report, dua benda ni je. Untuk kita kenal pasti kakak abang ni boleh ke tak boleh, lepas ke tak lepas, ada kelaikan ke tak ada kelaikan. So kakak abang janganlah risau sangat. Kan, saya tahu ni data-data peribadi kakak abang ni sangat-sangat tak boleh untuk dikongsi kepada third party ataupun mana-mana inilah kan. Tapi untuk bantu kami kenal pasti kakak abang ni ada potensi ke tak ada potensi, mesti kita nak kena dapatkan dua barang ni. Okey, payslip, situs report. So kakak abang yang nak buat saya makan kena standby untuk dua benda ni. Situs report ni kalau tak ada kena beli siap-siap.